Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ini adalah kambing-kambing yang sedia untuk disembelih ya. Kambing-kambing yang berumur setahun lebih. Bukan kambing lah tapi biri-biri ya. Tapi sebenarnya kambing dan biri-biri itu sebenarnya yang sama je ya. Kalau di Malaysia ni sebenarnya yang banyak kita makan tu adalah biri-biri ya. Mana-mana yang kita buat daging kotak ke, daging lamb ke, apa benda ke, banyak disembelih ialah biri-biri, jenis biri-biri, bukan kambing ya. Okey, so ini tahun lebih boleh dibuat akikah. Yang ni yang hitam dengan yang kelabu ni dah kita sembelih. Adapun yang 2 ekor ni, comel-comel ni dah di booking orang. InsyaAllah mungkin hujung bulan 9 nanti. Adapun seekor lagi akan kita sembelih pada 13 hari bulan 9 nanti ya. Orang jengka, yang tu yang kepala putih dengan bintik-bintik tu, yang belah tepi sekali tu, InsyaAllah akan menemui pelanggan pada 13 hari bulan. Tuan-tuan yang memerlukan kambing biri-biri untuk akikah anak-anak tuan-tuan, boleh hubungi saya insyaAllah ya.